Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk kita test dulu chatbot kita. Lepas kita dah download template apa semua kan, kita boleh dulu test dulu, tengok cara macam mana chatbot tu reply tanpa kita perlu ubah apa-apa setting lagi. So, cara untuk kita test dengan paling mudah adalah kita boleh menggunakan web chat widget. So, anda pergi je dekat dalam chatbot anda, pergi dekat bahagian web chat widget, lepas tu display style ni tukarkan kepada full page. So dia jadi full page je lah. Kalau floating modal ni dia akan jadi belah kanan bawah ni, anda nampak kan saya menghalang badan saya, so kita pakai full page. Okay, and then dekat bahagian appearance saya suka tukarkan kepada WhatsApp punya appearance lah, supaya nampak feeling WhatsApp sikit. Okay, lepas itu klik pada main flow ni, ataupun dia dah ada dekat atas ni sebenarnya. So klik saja supaya dia keluarkan main flow dekat sini. Kita klik pada preview. Kena preview. Bila kita klik preview, make sure dia punya ni dekat main flow. Okay, kalau tak ada, kena klik dulu kat flow, lepas tu main flow, buka ni, baru dia keluar. So preview, and then kita boleh preview in pop-up, dia akan keluar macam ni. Ataupun kita boleh preview in open in web browser, so dia akan keluar macam ni. Bila dia keluar macam ni, and then kita boleh type terus something. Salam, kalau untuk single product ni, Aishifa lah. PM Aishifa, macam tu, contoh. Letak macam tu. So, kita boleh tengok, bila kita dah PM ni, kita boleh tengok dekat live chat, dia ada dia punya conversation tersebut. Okay, yang ini, make sure klik dekat all, dan yang ni pun make sure klik dekat all, baru dia keluar. Kalau dia assign to me ataupun assign to me lah, dia tak keluar kat sini. So make sure kena klik kat sini. Okay, and then klik je sini, lepas tu dia akan nampak semuanya, provided anda dah integrate dengan anda punya OpenAI, anda dah integrate, anda dah buat basic setting, yang semua video-video basic tu anda dah follow, dia akan keluar macam ni. So dia akan keluar lah, dia akan nampak, kita akan nampak belakang-belakang ni semua apa yang berlaku dan sebagainya. Benda ni memang nampak serabut. Kita boleh offkan dia, ataupun kita boleh padamkan dia lah dulu sementara. So dia akan jadi macam ni supaya tak serabut. Benda ni dia berfungsi bila kita nak buat troubleshoot nanti. Mungkin bot tu ada masalah dan sebagainya, kita nak tengok apa masalah yang mungkin akan ni, dia perlu ada benda ni. So kita buatlah macam ni. Inilah apa proses yang berlaku dekat bahagian belakang chatbot, yang dia user hanya akan nampak kita hantar benda ni, tapi bahagian belakang tu banyak lagi benda-benda lain yang chatbot tu buat sebenarnya. Dia masukkan user dia punya data dekat dalam Google Sheet, dia check order apa, user ni dah ada order ke tak dalam Google Sheet dan sebagainya, benda-benda macam tu. Itu proses di belakang, sementara dia nak mereply waalaikumsalam ini, itulah proses yang berlaku dekat belakang tu. Dia ada dekat sini. Ada banyak lagi lah benda yang dia tak keluar sebenarnya kat sini, tapi ini adalah benda yang dikeluarkan. Okay, so kita boleh test lagi, tanyalah dia beberapa soalan ataupun dan sebagainya. Ini untuk kita test template yang kita download tu sebelum kita ni. Lepas kita dah adjust nanti, boleh test dengan cara yang sama juga. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.